Rupa-rupanya inilah rahsia restoran mahal tak mau bagi kita tahu resepi cucuk udang yang super crispy, tahan lama and crunchy sangat. Biasanya kita buat cucuk udang 20 minit pun dah lembek and lemau. Punca utama dia disebabkan adunan kita tu tepung jadi tebal, berat, and bila nak goreng tu serap minyak banyak sangat and lama-lama dia akan jadi lemau. Rupa-rupanya kena guna something sparkling spritzer untuk pastikan adunan kita jadi ringan, berongga and super crispy, tahan lama. Untuk resepi cucuk udang yang saya buat ni, nanti saya akan sharekan dekat caption. Tapi paling penting kena ada spritzer sparkling ni tau. Ambil yang zero flavor punya. Sebab dalam sparkling water ni ada gas yang bantu untuk ringankan adunan and buat jadi crispy and rangup. Bukan cucuk udang je boleh buat. Kalau nak buat cucuk jagung, cucuk bawang, cucuk bilis pun boleh pakai sparkling water ni. Tengoklah tu cucuk udang kita nampak crispy dekat luar and ringan je. Kalau nak impress family atau tetamu musim perayaan nanti, confirm mereka akan terkejut dengan resepi cucuk udang ni sebab sama macam restoran mahal tu. Lebihan air tu jangan buang sebab kita boleh buat limau pudina sparkling mojito untuk hilangkan rasa muak makan makanan yang bergoreng banyak sangat. Bolehlah buat ayak ni. So lepas ni make sure nak buat cucuk yang super crispy, dapatkan dulu sparkling spritzer water ni dekat supermarket terdekat untuk dapatkan cucuk yang super crispy waktu raya nanti.